tak pergi mana raya haji, Bonda Rozita Ibrahim dan suami pertama kali bermalam di resort Bonda, Rumah Teja Baiduri. Bonda mahu lihat pemandangan waktu malam. Bonda tak ke mana-mana raya haji. So Bonda pertama kali merasa tidur dekat resort Bonda, Rumah Teja Baiduri. Saya nak bawa anda semua untuk melihat serba sedikit pemandangan waktu malam di Rumah Teja Baiduri dengan lampu yang sangat indah, dengan sofanya. Ada tilam kat bawah sini. Tilam ni ialah untuk ruang rehat tengah hari di bawah rumah, berdekatan dengan sungai. Sangat cantik tempat ni. Dengan sini yang paling cantik dekat bawah ni juga. Ni betul-betul menghadap sungai. Sejuknya. Ni semua beraircon, sangat sejuk. Dekat sini memang ada aircon walaupun tepi sungai. Kat sini sebenarnya boleh tidur. Dia bed kat bawah ni boleh muat dalam 4 orang. Kat sini full board. Semua makan disiapkan. Betul-betul menghadap sungai. Buka tingkap di sini je. Serakan berada dekat rumah bangsawan dengan katil antiknya, sejadahnya, tempat sejarah yang sangat antik. Bawah ni bilik mandi.